RM1420.60 ada 3. Maksudnya kena hafal seketika. Tak hafal seketika maknanya kita tambah nombor tu, tulis nombor tu sebanyak 3 kali dan tambah 2 kali. Maksudnya 1420 tambah 60 sen, tambahkan RM1420.60, tambah RM1420.60. Tu maksudnya. Tambahkan semualah. Okey. Katakan nak buat tambah semua. Okey. Nak buat dua dulu pun boleh. Mana-mana lah. Okey, katakan cikgu nak buat 3 terus lah. Okey, sifar. 6 kali 3, 18. Tambah sini 1. 1, 2, 2, 2, 6. 4, 4, 12. 1. 1, 1, 4. So, jawapannya ialah RM4,261.80. Ataupun tak boleh, buatlah pelan-pelan. Tambahkan satu dengan satu dulu. Rehat-rehat. Pun boleh. 12, 1, 4, 8, 2. Tambah lagi dengan 1, 4, 2, 0. 40, 60. Tambah lagi. Sifar 8, 1, 6. 12, 1, 4. So, jawapan tetap sama. Okey. Alhamdulillah.